Kalau anda perasan, bila mana kalau anda meludah, warna kohok dah mula bertukar jadi hijau, coklat tua atau jadi bintik hitam. Tolong jangan buat tak tahu saja. Itu tanda-tanda amaran keras. Warna coklat atau hijau tu kebiasaannya itu tanda toksin yang terkumpul dalam paru-paru sampai sistem penapis semula jadi, buatkan badan jadi terbeban. Kalau dibiarkan lama-lama, kotoran ni dia boleh tingkatkan risiko jangkitan kronik. Saluran pernafasan kita dah jadi semakin rosak, batuk pun dah makin teruk, dan kes yang jadi lebih serius tu boleh sampai menyebabkan keluar darah serta menyebabkan kerosakan paru-paru kekal. Solusi paling penting, anda kena bantu sistem pernafasan kita dengan akar nafas ni yang mampu memecahkan rantaian toksin itu supaya ia boleh keluar habis melalui sistem perkumuhan badan. Cuba anda cek kohok anda pagi tadi tu warna apa. Demi kesihatan paru-paru anda, sebelum terlambat, tekan butang di bawah ni untuk dapatkan akar nafas ini sekarang.